Hello semua, selamat datang ke Do It Yourself Kids Club. Selamat datang ke video baru dengan Villa Mewah Stella. Hari ni kita nak buat bilik tidur dia. Bilik ni kena dihias. Mungkin awak pernah tengok video yang saya buat katil ni untuk Stella. Senang je dan sangat selesa untuk Stella. Dia terus selesakan diri kat sini. Hari ni kita akan hias lagi. Saya akan tampal tape kat dinding ni. Lepas tu saya akan buat karpet untuk Stella. Bersedialah, sekarang kita mula dengan dinding ni. Saya dah alih katil dia ke tepi. Ni kertas yang saya nak guna sebagai wallpaper. Dia muat-muat je kat dinding ni. Lebih kurang 15 cm. Saya akan tanda kat tepi ni. Guna pensel je. Baik buat kat belakang. Supaya kita tahu saiz dia. Nanti saya akan gunting dia. Saya ambil gunting dan gunting dari bawah ke atas. Dah siap bahagian pertama untuk dinding ni. Kat bawah ni pun saya kena gunting sikit. Mungkin dalam 1 mm supaya dia muat-muat je kat situ. Saya rasa wallpaper ni cantik. Macam ni pun dah cantik. Sekarang tingkap dia pula. Saya pergi kat belah lagi satu dengan pensel tadi. Bolehlah saya lukis tingkap tu dari sana. Oh, boleh nampak kat sini. Saya buat lubang dengan gunting. Lepas tu guntingkan tingkap ni. Saya potong besar sikit daripada yang saya lukis. Okey, nak cuba jap. Kecil lagi. Kena besarkan sikit lagi. Lepas gunting banyak kali baru dia muat betul-betul. Tolak je ke dalam, dia dah bertahan. Saya nak buat bahagian ni pun ada wallpaper sikit. Memang padan kat situ. Saya tandakan dia dulu. Gunting. Yang ni saya nak guna double sided tape untuk bagi dia kekal. Ambil 2 keping double sided tape. Satu untuk bawah, satu untuk atas. Buka dia. Lepas tu lekat. Lepas tu bolehlah letak katil Stella kat sini balik. Dekat dengan tingkap dan wallpaper yang cantik ni. Kat sini saya ada kain yang cantik. Kain teddy. Saya nak gunting dia sikit untuk jadi lapik kat katil. Kapet kecil ni kita letak kat katil Stella. Untuk dinding pula, saya ada rub-on tattoos. Kita boleh lekat dia kat mana-mana pun. Kat kertas dengan plastik pun boleh.
Saya akan lekat atas pintu ni stiker bedroom. Buka dia. Tattoo ni kena ada dengan plastik dia. Saya akan buka bahagian belakang dia. Lepas tu saya akan gonyoh dia dengan batang ni. Gunting stiker yang kita nak. Nampak macam dia dah tercerai sendiri. Saya dah potong tulisan tu. Saya akan lekat kat sini. Saya rasa dia tak boleh melekat lah. Saya kena tekan dia sikit. Saya rasa saya tak payah nak rub dia dah. Saya nak bagi dia lekat lagi je. Nak cuba jap. Kalau tak, saya bagi je lah dia melekat macam ni. Kertas lut sinar tu tak boleh nampak pun. Alamak, dia dah terjatuh. Saya biar je lah dia melekat macam ni. Tak mengacau pun. Harap dia tak jatuh je. Saya nak cuba dengan tattoo dinding yang lain pula. Bolehlah saya tunjuk kesan dia kat awak. Kat sini kita ada anak panah. Saya lekat kat dinding macam ni. Saya nak cuba rub dia. Saya nak cuba tarik dia. Macam tak melekat lagi. Okey, dah. Kat sini awak boleh tengok kesan dia. Selalunya dia patut menjadi dengan tulisan kat atas tu. Tapi sekarang jadi dengan anak panah tu je. Hebat juga tattoo dinding ni untuk patung Playmobil. Macam tu siaplah hiasan bilik tidur Stella. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video ni. Kalau ya, bolehlah bagi saya thumbs up. Mesti saya suka nanti. Kalau ada soalan, harapan dan cadangan, bolehlah tulis semua kat ruang komen kat bawah. Mungkin awak nak subscribe saluran ni. Bagus juga tu. Tekan je butang subscribe kat bawah. Tekan juga butang loceng kat sebelah dia supaya awak tak terlepas video daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration Kids Club. Bye!